Wah, saya baca tadi marah betul Muhyiddin Yassin terhadap kepada Hamzah Zainuddin. Dia kata dia nak block Hamzah daripada nak masuk PN. Maknanya dia nak gagalkan politik Hamzah lah ni. Saya pun hairan mengapa dia marah sangat kat Hamzah ni. Dah bercerai-cerai lah, habislah. Biarlah Hamzah nak buat parti baru ke, nak masuk sana sini ke, nak jumpa Hamidi ke, biarlah. Takkanlah Muhyiddin punya orang tak jumpa Anwar langsung. Saya tak faham lah. Tan Sri Muhyiddin, you are my boss dulu dalam kerajaan. You are former Prime Minister. At the end of your career, tak payahlah jadi bully dan dengki kepada orang lain. Relax lah. Relax. Saya ni bukanlah kawan baik politik Hamzah, tapi Hamzah is my junior dekat sekolah. It's my friend. I tak suka lah orang bully dia, ugut dia. Politik is an open field. Siapa pandai, naik-naik. Ya? Tapi tak usahlah ugut-ugut, nak jatuhkan dia dan sebagainya. Tak elok. Bukankah kita selalu bercakap, kita orang Melayu, kita bersatu, ini politik primitif ni nak matikan lawan ni tak patut kita galakkan. Ya? Jadi saya harap sama ada dia masuk PN ke tak masuk PN, itu biarlah PAS dan Hamzah tentukan. Ya? Biarlah. Tapi saya percaya Hamzah akan berjaya dalam politik dia ni, sebab saya dengar dia nak buat parti baru, Parti Keluarga Malaysia. Nama pun dah sedap dah. Jadi kita harap tak usahlah menunjukkan sikap-sikap bully ni. Jangan jadi Donald Trump. Orang tak suka, seluruh dunia benci Donald Trump ni. Hanya adalah beberapa kerat di Malaysia yang sayang kat Trump ni. Seluruh dunia benci sebab dia ni bully. Dia tak peduli undang-undang, dia tak peduli demokrasi, dia tak peduli apa. Dia ada bom, dia bom orang. Jadi kita tak naklah pemimpin kita menunjukkan sifat seperti Donald Trump. Okay? Saya harap relax lah, Tan Sri, relax.